Yo! Yo, Teman nak ke mana? teman nak ke mana? Iyalah, teman nak ke mana? Manalah teman tahu Mika nak ke mana? Mika? Mika siapa? Ya, hai dah bertahun jiran tak kenal lagi. Mika? Oh, Mikael. Anak Mikali tu. Hai, anaknya apa? Itu Mikael. Oh, ya. Mikael. Mikael tu nak ke mana? Mikael nak ke mana? Manalah teman tahu dia nak ke mana? Kalau tak tahu dia ke mana, teman ni nak ke mana? Teman nak ke mana? Ke mana apanya? Kan menyapu. Bergurau pula dengan kita. Ni kita nampak dia berjalan ni. Keluar apa benda? Mana menyapunya? Ya. Ya. Ni teman nak keluar, nak ke pekan. Kan senang kata teman nak ke pekan. Tak. Sebenarnya salah tu. Cara cakap Perak tu. Sebab kalau cakap Perak, dalam bahasa Peraknya, teman tu saya. Teman tu maksudnya saya. Oh, teman tu maksudnya saya. Teman saya. Awak nak cerita teman awak ke? Cakap lah dari tadi. Tak, teman saya. Kita boleh tukar calling. Tak, teman. Tak maksud teman saya. Maksud teman. Alah, kita boleh berdansa-dansa.